Dua botol yang tengah hot, budak-budak indie paling suka pakai. Jom kita tengok apa beza Kiwi Cafe Racer ni dengan Yamaha PG1. Untuk enjin Cafe Racer ni, dia menggunakan 149cc tau, dengan single cylinder, 11 horsepower, 11.9 Nm of torque. Okay, and motor ni juga dia pakai carburetor. Kalau enjin PG1 pula, dia rendah sikit, 114cc, tapi still gunakan single cylinder. Motor ni full injection dengan 9 horsepower dengan 10 Nm of torque. Yang paling obvious dekat dua motor ni, kalau PG1 dia pakai 4 speed semi auto, tak ada clutch. Kalau yang ni pula dia pakai 5 speed and ada clutch. Dari segi design pula, kalau korang tengok PG1 ni, dia mengekalkan gaya retro yang sesuai untuk korang yang nak bawa off-road. Kenapa korang sesuai untuk bawa off-road? Sebab dia menggunakan tayar dual purpose and dia memang ground clearance tinggi. Sesuai untuk korang yang nak bawa pergi masuk hutan and jalan-jalan dekat kampung. Untuk design Kiwi Cafe Racer pula, dia mengekalkan design klasik tau, dengan tangki besar dekat depan tu, so nampak lagi moden lah. Untuk tangki minyak Kiwi ni, dia besar tau, 12.1 liter. So memang sesuai untuk korang yang nak long ride. Tapi untuk Yamaha PG1 pula, tangki dia kecil sikit, 5.1 liter. Kira motor ni jimat minyak lah. Untuk riding position, Yamaha PG1 ni dia lagi selesa tau, sebab position dia tegak. Tapi Kiwi Cafe Racer ni dia menunduk sikit. So kalau korang nak bawa jauh, sakit badan sikit lah. So kesimpulan dia, dua-dua motor ni ada menarik dia, ada kelebihan dia. Tapi kalau korang minat motor yang off-road, korang ambil Yamaha PG1. Kalau korang nak nampak style, nampak klasik, ambil Kiwi Cafe Racer. So kalau korang berminat, dua-dua motor ni ready stock tau. Korang isi nombor phone dekat profile saya.